Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama ana Imran bin Safur Rahman, wakil Sekolah Menengah Agama Riyadatul A'mal, dalam pertandingan video pendek bagi acara Tazkirah. Baiklah, pada hari ini ana ingin mengupas satu tajuk, iaitu adab dan akhlak pemangkin generasi Rabbani. Jadi sebelum kita kupas dengan lebih lanjut, ana nak kita semua jelas apa itu generasi Rabbani. Jadi Rabbani ialah perkataan berasal daripada perkataan Rabb, iaitu dalam perkataan bahasa Arab bermaksud Tuhan, dan Rabbani ialah ketuhanan. Jadi generasi Rabbani ialah generasi yang memahami agama Islam dengan sempurna dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, jadi sekarang ana nak terangkan kepada antum semua macam mana akhlak dan adab dapat membantu untuk membentuk generasi Rabbani. Jadi anda nak mula dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq." Hadis ini membawa maksud, sesungguhnya aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi daripada hadis ini kita dapat pelajari bahawa Allah telah mengutuskan Rasulullah dengan salah satu tujuannya, iaitu untuk mendidik umat Islam ataupun umat manusia secara keseluruhannya tentang akhlak yang sempurna. Jadi perkara ini dapat membantu kita untuk membentuk generasi Rabbani yang memahami agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jadi persoalannya, apakah ataupun bagaimanakah akhlak yang patut kita contohi dan amalkan untuk membentuk generasi ini? Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi ayat ini membawa maksud yang kita boleh pelajari ialah sesungguhnya Rasulullah ialah contoh yang sempurna. Allah berfirman bahawa dia telah menjadikan Rasulullah contoh yang sempurna bagi mereka yang ingin akan rahmat Allah dan mereka yang banyak mengingati Allah. Azkarullah katsira. Jadi ciri-ciri yang Allah terangkan ini dia bersamaan dengan ciri-ciri generasi yang Rabbani, iaitu yang ingin akan rahmat Allah. Jadi generasi Rabbani ini contoh sempurnanya Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat situ kita boleh buat satu kesimpulan bahawa kita perlu mencontohi sifat-sifat Rasulullah, akhlak-akhlak baginda untuk membentuk generasi Rabbani. Jadi bagaimana kita ingin mencontohi akhlak baginda? Jadi cadangan anak ialah dengan mempelajari sirah dan hadis. Jadi dengan sini kita boleh kenal dengan lebih dalam bagaimana Rasulullah akhlak baginda, adab-adab baginda, perbuatan baginda. Jadi dekat sini amat penting untuk kita mempergandakan ilmu kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mencontohi akhlak baginda dan kelak membentuk generasi Rabbani. Jadi usaha ini perlulah bermula daripada diri sendiri. Jadi insya-Allah kalau kita semua ambil langkah inisiatif untuk menormalisasi akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, insya-Allah generasi ini dapat
mencapai generasi yang Rabbani. Jadi sekian daripada ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.